apa dekat bilik Rizky? Dia nak cari phone charger. Dia tak ada bateri. Alasan. Cari charger apa? Ha? Sampai baring atas katil Rizky. Tak malu ke? Ha? Itu bilik lelaki. Rizky tu suami orang, faham tak? Ha? Tak ada maruah ke? Maklum. Sampai hati Maklum cakap macam ni kan. Dia tak pernah terfikir pun nak buat macam tu, Maklum. Tak payah fikir tak fikirlah. Maklum tak nak dengar lah. Dengar sini. Maklum warning. Mulai hari ni kalau kamu datang sini, Maklum tak izinkan naik atas. Faham tak? Dah, pergi balik. Maklum, balik. Dia sepatutnya tak ada pun dekat rumah tu. Dia balik kampung. Dia tahulah Abang Riz bagi tahu dia semalam. Tak cerdik langsung. Abang. Kalau abang tak boleh tolong, abang diam abang. Tak payah buat orang sakit hati lagi boleh? Dian, kau kena cepat. Aku dah tak ada time. Jangan sampai aku kena pecah rahsia dekat Amara. Janganlah abang. Tunggulah dulu. Tunggu sampai Abang Riz tu betul-betul suka dekat Dian. Lepas tu nanti senanglah sikit dia nak tinggalkan Amara tu. Kak Long tak rasa macam Abang Budi dah makin jarak dengan family kita sejak Kak Long kahwin? Ya ke? Tak perasan pula. Agaknya dia janggal kot Abang Mika tak ada. Lepas tu Kak Long pula dah kahwin. Segan aku. Kalau sebab tu je okeylah. Anas risau kalau sebab benda lain. Maksud Anas? Anas rasa sebenarnya Abang Budi ada hati dekat Kak Long. Lagi-lagi bila Mama dengan Abang Mika dah canon dengan korang berdua. Mungkin dia menaruh harapan kat situ. Lepas tu tiba-tiba Kak Long pula kahwin dengan Abang Rizky kan. So maybe dia kecewa and jealous.